Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Assalamualaikum sama Shatter. Thank you sudi singgah balik dekat channel ni. Hari ni aku nak cerita kat korang 5 tips untuk weekend yang lebih produktif. Tips nombor 1 adalah rancang apa yang kau nak buat pada weekend tu malam sebelum weekend tu. Contoh weekend kita start Sabtu, hari Jumaat malam tu dah bincang dengan orang rumah ataupun kawan-kawan kalau korang masih belajar apa nak buat pada hari esoknya supaya tak clash. Bulan raya kan, contoh hari raya ada 2-3 rumah terbuka, takut tak sempat, nanti ada yang kecil hati. Of course bila ada rasa tak sedap tu between kita dan kawan-kawan nanti, it could affect kita punya daily activities lah, sama ada waktu kerja ataupun waktu kat kelas nanti. Lagi satu pentingnya kita plan ni adalah so kita tahu berapa banyak duit kita nak sediakan untuk satu-satu plan aktiviti tersebut. Bila korang dah finalize rancangan korang, barulah korang punya aktiviti waktu weekend atau esok hari tu kan berjalan secara lancar. Tips kedua adalah, maybe this is underrated but it is very important for productivity dan juga kita punya kesihatan, iaitu minum air secukupnya. Okay, yang minum air secukupnya ni sebenarnya secara saintifiknya air ni dia ada oksigen. So bila banyak oksigen yang masuk dalam badan kau dan lalu dekat otak kau akan lebih rasa energetic, lebih rasa positif. And bila kau rasa positif, banyak benda yang kau boleh achieve dalam satu-satu hari tu. Contoh, bila kau hydrate well, kau rasa segar, kau rasa cergas. Kalau sebelum ni kau rasa malas nak kemas rumah atau malas nak basuh baju secara total, bila kau dah hydrate well, dia push for doing the hard things pada weekend tu. Yang ketiga, yang ini pun penting tapi ramai yang tak buat, aku pun kadang-kadang tak terbuat, iaitu senaman. Jangan cakap senaman lah kalau kata senaman kita akan rasa macam kita akan rasa perit atau susah sikit. Kita cakap sebagai move around. Move around, the more you move the better. Contoh sekarang ni ramai orang amalkan brisk walk, tak payah 10k lah, walk around dapat 3,000 dulu pun cukup. Nikmati udara pagi, bangun pagi, pusing-pusing kat taman korang tu and get it done. Kalau mana korang yang duduk ada kondo tu, bawah-bawah tu ada kedai makan, instead of order melalui handphone ataupun Grab, pergi pusing-pusing sikit bawah tu kan, tengok apa ada, cari sarapan dengan berjalan kaki ataupun just cuci mata je, tak ada masalah. Yang penting move around. Lagi berpeluh sebenarnya lagi bagus. So korang dapat rasa endorphin. Endorphin ni sebenarnya ada satu hormon yang buat korang rasa gembira, and bila korang gembira ataupun seronok, basically for the rest of the day tak ada masalah untuk korang execute apa-apa benda yang korang nak buat. Kalau korang orang yang veteran ataupun ada masalah untuk berjalan ataupun bergerak, stretching will do. Just do a stretching kat dalam YouTube, bersepah video yoga, you can stretch for about 5 to 15 minutes and it will be great. So bila kita dah move around, dah sihat, makanan pun kalau boleh sihat lah. Untuk kita jadi produktif, makanan yang kita makan tu pun sebenarnya sedikit sebanyak akan efek kita punya keproduktivitian kita pada hari tu. Contoh, kalau kau makan benda berlemak aja kan, kau pun rasa sebu, rasa malas. Kalau kau minum air gas, makan junk food, kau akan rasa macam yes, satisfaction is there, cuma body korang tu akan jadi malas lah, ataupun dia jadi tend to do something yang unproductive. Contoh kan, kalau kita makan junk food, selalunya junk food ni dia sinonim dengan aktiviti apa? Selalunya sinonim dengan aktiviti lepak tengok Netflix ataupun tengok wayang. Sebab tu junk food ni ada dekat wayang. Dia takkan bagi makanan sihat kat kau kat wayang sebab it just doesn't fit around, you know. So itu saja 5 tips daripada aku untuk lebih produktif pada hari-hari weekend. Kalau kau ada tips lain, boleh share dengan aku. I could learn a few things. Maybe I could practice additional things. So we all could reap the benefit lah. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum.